أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Atiq Zihni bin Muhammad Nur Akmal selaku Presiden Badan Dakwah dan Rohani tahun 2026. Terlebih dahulu, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Okey, apabila kita menyebut bulan Ramadan, adakah kita benar-benar menghayati ataupun memahami makna sebenar bulan tersebut, ataupun kita hanya sekadar faham, lapar dan dahaga? Okey, bulan Ramadan ataupun yang lebih dikenali sebagai penghulu segala bulan yang mempunyai banyak keistimewaan di dalamnya. Di antara keistimewaannya adalah pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya dan pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mengambil kesempatan di dalam keistimewaan bulan Ramadan ni, suka untuk saya mengingatkan sahabat-sahabat semua agar perbanyakkanlah lagi ibadat kita di bulan yang mulia ini. Kalau dah puasa tu dah memang wajib, jadi kita perbanyakkanlah lagi ibadat kita dengan membaca Al-Quran, membasahi lidah dengan zikrullah dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita melakukan amalan ini, especially di bulan Ramadan ini, dia akan dilipat kali gandakan lagi pahalanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan satu doa yang dibaca oleh malaikat Jibril, iaitu celakalah apabila seseorang yang sedang memasuki bulan Ramadan tetapi keluar dengan dosa yang sama. Akhirul kalam, marilah bersama-sama dengan saya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan untuk kita semua.